Banjir ini bukan nak disalahkan kepada sesiapa, tapi dia adalah satu bentuk ujian daripada Allah yang perlu kita hadapi bersama. Tolong save video ni, tolong sebar-sebarkan dan aminkan doa kita pada hari ini, kerana saya risaukan mak, ayah, abang, kakak saya yang berada di luar sana yang sedang menghadapi banjir. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, ini doa yang diajar oleh ulama, dan kalau tak boleh tuan-tuan nak membacanya, tolong aminkan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keluarga kita daripada bencana banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ardu bala'i ma'aki wa yassama aqli'i wa ghidal ma'. Wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, hentikanlah dari curahan hujanmu. Surah Hud ayat yang ke-44. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan, Allah gantikan sesuatu yang terbaik buat keluarga kita yang sedang menghadapi banjir. Moga Allah mudahkan segala urusan. Sebar-sebarkan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.